Tepi jalan je, tak ada aircon, tak ada lampu fancy. Tapi dalam kedai ni ada ratusan baju yang pernah ada cerita. Orang lalu mungkin pandang sebelah mata, tapi bagi aku inilah alternatif. Inilah cara aku lawan budaya beli, pakai dan buang. Bandel ni bukan pasal murah semata, tapi pasal pilihan. Pilihan kita untuk tak tambah beban dekat alam dan pilihan kita untuk pakai tapi tak merosakkan. Apa yang buat saya rasa suka nak beli dekat bandar ni sebab yang pertama dia harga dia murah, lepas tu barang dia unik dan juga ada certain barang tu yang branded tapi dapat dalam harga yang lagi murah dan berpatutan. Bukan tu je, kadang tu walaupun kita pergi dekat kedai branded, barang tak, kain yang dia guna tu mahal, kain yang dia guna tak berkualiti. Tapi bila dekat bandar ni kita boleh asingkan jenis kain yang kita nak dengan harga yang lagi berpatutan. Untuk saran ni saya suka dengan statement dia, which is sebenarnya betul. Bukan je bantu alam sekitar, tapi kita boleh bantu ekonomi negara kita sendiri untuk selamatkan alam sekitar. Dan kita dapat hidup dengan gaya hidup yang mampan, hidup secara sederhana. Kita boleh asingkan bajet kita yang selebihnya kepada benda yang diperlukan. Bukan je untuk benda-benda yang remeh. Pakaian tu bukan benda yang remeh, tapi kita kena pandai memilih. Kadang kita lupa, setiap kali kita beli baju baru, ada kesan yang tertinggal. Industri fashion sebenarnya buang lebih 92 juta tan sisa tekstil setiap tahun. Baju yang tak sempat rosak pun dah dibuang. Semua sebab kita nak ikut trend. Tapi dekat sini lain. Orang datang bukan sekadar nak bergaya, tapi nak beri nafas baru pada pakaian yang masih elok. Ramai ingat bandel ni cuma baju lusuh yang tak bernama. Tapi sebenarnya kalau kita rajin selongkar, jenama-jenama besar pun ada. Uniqlo, Puma, kasut brand Adidas pun ada. Semua pernah singgah. Biasanya dekat sini kita tak bayar untuk logo. Kita cuma bayar untuk nilai sebenar pakaian tu. Dekat bandel dengan RM5, kita bukan je dapat baju yang masih cantik. Kita juga dapat tolong kurangkan beban bumi. Murah tak semestinya murahan. Kadang inilah pilihan yang paling bijak.